Halah di cikgu hari ni abang nak ajar cara-cara abang yang buat roti bakar paling sedap abang yang jual di Kubah Kria. Mula-mula sekali abang yang akan ambil satu botuk roti, abang yang akan trim dulu bahagian kiri kanan, hok mana kulit kata kita akan buai dan kita akan kerak dia menjadi beberapa keping. Lepas tu kita akan lesik dengan margarin lah, margarin sekeliling tanpa ada tempat yang tertinggal, kemudian kita bakar tanpa guna minyak. Bakar dia tu tidak lama beh. Kita bakar sekitar seminit hingga seminit setengah saja setiap side. Dia akan ada caramelize koko-koko garing-garing gitu. Kemudian untuk kaya ni pula, abang bukan tak share. Abang benar-benar abang kerja dulu di kedai siye hot sahu di Kota Baru. Abang ambil resipi dia. Jadi kalau abang share cara ni, abang takut berigat dan dia sama abang. Jadi untuk kaya tu pula kita ketepikan dulu deh. Kita akan lesek satu tablespoon kaya pandai di satu side roti lah. Untuk customer pula kita akan cedek 3 keping roti untuk satu portion lah. Maknanya kalau makan ni dia cukup dah. Dan abang janji roti bakar roti canai cheese tarik abang ni merupakan roti bakar yang paling sedap yang ada di Kubah Kria. Kalau kata nak terang ni boleh buka dalam Google type roti canai cheese tarik abang.